Rupanya senang je wanita umur 30-an nak kekal muda. Tapi ramai wanita sibuk jaga muka sampai terlupa punca sebenar yang buat seri makin pudar sebenarnya datang dari dalam badan sendiri. Aku dulu pun macam tu. Setiap bulan tukar skincare. Serum mahal, krim malam, mask semua cukup. Tapi pelik, muka tetap nampak letih. Bangun pagi pun rasa lesu macam tak cukup tidur. Kulit kusam, bukan jenis tak jaga, tapi macam mati dari dalam. Yang paling aku diamkan, bila aku perasan suami aku dah kurang tegur aku macam dulu. Bukan dia berubah, tapi aku yang dah hilang seri tu sikit demi sikit. Aku mula fikir, ini normal ke sebab umur dah 30-an? Atau sebenarnya badan aku dah bagi signal lama dah? Cuma aku yang ignore, sampai satu hari aku stop salahkan umur. Aku mula faham sesuatu. Kalau badan penat, hormon tak stabil, saraf tegang, muka memang takkan nampak berseri walaupun pakai skincare mahal macam mana pun. Dari situ aku mula fokus jaga dari dalam. Aku jumpa konsep phytonutrient, nutrisi dari tumbuhan yang bantu support badan wanita, bukan sekadar cantik luar. Aku mula amalkan Ratu Bidani. Minggu pertama, aku cuma rasa badan ringan sikit. Minggu kedua, aku dah tak rasa lemau waktu tengah hari macam dulu. Minggu ketiga, aku tengah siap-siap depan cermin. Tiba-tiba suami aku tegur, "Awak buat apa sekarang? Nampak lain." Simple je ayat tu. Tapi aku tahu, dia nampak sesuatu yang aku sendiri dah lama hilang. Sekarang aku faham. Awet muda bukan pasal kejar putih atau flawless. Tapi, bila badan cukup tenaga, emosi stabil, dan seri tu datang balik dari dalam. Kalau kau sekarang rasa muka makin kusam, badan cepat penat, emosi mudah jatuh, jangan tunggu sampai kau sendiri tak kenal diri kau dalam cermin. Ikhtiar awal. Ratu Bidani bantu support badan wanita dengan phytonutrient untuk kembalikan tenaga, seri dan keseimbangan dari dalam. Tekan je link bawah ni, jangan tunggu sampai hilang seri tu jadi normal dalam hidup kau.